Hai, Assalamualaikum cikgu-cikgu semua. Okey, jom kita terus masuk topik kita hari ni. Dalam sesi penerangan sebelum ni, kita dah pun godek-godek dan tengok macam-macam fungsi hebat kat platform macam Gemini dan Notebook LM kan? Anda semua pun dah nampak betapa hebatnya alatan ni. Jadi, hari ni kita nak bawa kemahiran anda ke tahap yang lebih tinggi. Sesi penerangan ni memang khas untuk bantu cikgu-cikgu semua tingkatkan kemahiran, melangkah ke depan dan betul-betul kuasai alatan ni terutamanya untuk kegunaan dalam platform Delima. Kita bukan setakat nak pandai guna je tau, kita nak diiktiraf secara rasmi sebagai pakar AI untuk pendidikan. Sekarang, saya ada satu soalan ringkas untuk anda. Pernah tak dengar pasal pensijilan Gemini untuk guru? Mungkin ada yang dah terdengar desas-desus tentangnya atau mungkin ni pertama kali anda dengar. Kita tahu, sejak kebelakangan ni, ramai cikgu dah mula cuba guna AI dalam kerja harian. Memang rancak. Tapi, cikgu-cikgu tahu tak yang sekarang anda sebenarnya boleh tingkatkan kemahiran secara rasmi melalui pensijilan yang khusus untuk Gemini. Ya, ini adalah cara paling tepat dan diiktiraf untuk buktikan kemahiran anda tu. Okey, ini pelan ringkas kita hari ni. Mula-mula, kita rungkai apa sebenarnya pensijilan Gemini ni. Lepas tu, kita tengok kenapa cikgu-cikgu patut belajar. Seterusnya, kita intai sikit apa yang diajar dalam silibus dia. Lepas tu, kita jawab soalan cepu mas. Adakah benda ni susah? Dan akhir sekali, saya akan kongsikan tips macam mana nak mula berserta beberapa peringatan penting. Jom kita mulakan. Kita masuk bahagian pertama. Apa sebenarnya pensijilan Gemini Inc? Secara rasminya, pensijilan Gemini ni adalah satu program latihan dan pengiktirafan yang memang direka khas untuk bantu guru faham dan guna AI secara berkesan dalam kelas. Benda ni bukan sekadar sijil nak gantung kat dinding je tau. Program ni sangat berfokus. Ia bantu kita faham cara guna Gemini yang betul, asah kemahiran AI secara amali, belajar macam mana nak aplikasikannya dalam PDP dan sudah tentulah pastikan cikgu-cikgu tak ketinggalan dengan teknologi terkini. Ia memang dicipta khas untuk anda, para pendidik kita. Kalau nak mudahkan cerita, dan ini sebenarnya merumuskan matlamat utama program ni, pensijilan Gemini ni wujud untuk bantu cikgu-cikgu jadi lebih yakin bila guna AI. Kadang-kadang kita tahu wujudnya alat tu, tapi kita rasa was-was nak guna. Takut salah klik lah, takut hasil tak macam yang kita nak, macam-macam kan. Matlamat utama kat sini cuma satu, nak bina keyakinan peribadi anda. Bila cikgu dah yakin, pastinya semuanya akan jadi lebih lancar bila nak ajar kat depan kelas nanti. Masuk bahagian kedua. Kenapa guru perlu belajar semua ni? Apa untungnya untuk cikgu-cikgu yang memang dah sedia sibuk ni? Poin paling penting kat sini ialah faedahnya yang memang luar biasa. Kita tak boleh sangka lagi AI makin berluasa dalam pendidikan. Gemini ni boleh jadi macam pembantu peribadi cikgu yang paling pantas. Cuba tengok senarai ni. Ia menjimatkan masa berharga anda. Kalau cikgu buntu tak ada idea nak buat apa esok, ia boleh jana idea PDP yang segar. Nak bina bahan mengajar pun laju. Bayangkan, cikgu perlukan kuis, slide pembentangan atau nota. Gemini boleh settlekan dalam masa beberapa saat je. Malah, ia boleh bagi macam-macam idea aktiviti kreatif untuk buat kelas cikgu lebih meriah. Sebab itulah ramai cikgu sekarang berebut-rebut nak belajar Gemini ni. Bahagian ketiga, silibus. Apa sebenarnya yang kita akan belajar nanti? Jangan risau, cikgu-cikgu tak akan dibiarkan terkapai-kapai. Topik dalam silibus ni merangkumi benda asas. Macam mana nak mula guna Gemini. Lepas tu yang paling penting teknik menulis prompt. Macam mana kita nak bercakap dengan AI tu supaya dia betul-betul faham apa yang kita nak. Anda juga akan belajar pasal penggunaan AI secara beretika. Lepas tu mestilah cara nak integrasikan AI ni terus dalam PDP anda dan juga pelbagai idea aktiviti kreatif. Sebenarnya kan, bila cikgu dah pakar tulis prompt dan faham etika dia, itu dah cukup untuk melonjakkan kemahiran digital cikgu ke tahap yang jauh lebih tinggi. Pendek kata, kelebihan sijil ni memang sangat jelas. Bila kita faham AI, ia bukan je mantapkan kemahiran digital kita, tapi ia akan ubah cara kita bekerja. Kadang-kadang, bila kita dah betul-betul faham cara AI ni berfikir, percayalah cikgu, beban kerja harian yang menimbun tu akan rasa jauh lebih ringan. Kerja cikgu akan jadi berlipat kali ganda lebih mudah. Bahagian keempat, adakah ia susah? Ini soalan yang saya rasa ada dalam kepala semua orang sekarang ni. Realitinya macam ni. Memang ramai cikgu yang rasa risau, takut tertinggal atau takut pening kepala nak faham teori yang berat-berat. Tapi cikgu, sebenarnya program ni tersusun sangat. Ia praktikal dan betul-betul diajar langkah demi langkah. Sijil ni lebih fokus pada macam mana nak aplikasikan AI dalam kelas secara santai. Banyak aktiviti amali, bukan semata-mata teori, baca buku tebal. Jadi, kerisauan cikgu tu memang normal. Tapi program ni memang dah direka khas untuk buang rasa cuak tu sepenuhnya.
Cikgu tak perlukan ijazah dalam sains komputer pun nak berjaya dalam benda ni. Apa yang cikgu perlukan cuma corak pemikiran atau mindset yang betul. Pertama, rajin mencuba. Jangan takut tersalah klik. Kedua, berani belajar benda baru. Dan ketiga, teruskan berlatih dengan AI. Macam mana kita ajar anak murid kat sekolah kan? Latihan menjadikan kita lebih mahir. Kalau ada kemauan dan semangat ni, cikgu confirm boleh buat. Bahagian kelima, tips mula dan peringatan penting. Macam mana nak mula supaya tak rasa terbeban? Untuk cikgu-cikgu yang baru nak berjinak-jinak, relax je. Kita pecahkan kepada 3 langkah kecil. Nombor 1, mula je dengan Gemini asas. Tanya soalan-soalan biasa dulu. Nombor 2, cuba hasilkan satu benda kecil. Contohnya, suruh dia buat 1 nota ringkas atau 5 soalan kuis. Nombor 3, perlahan-lahan belajar perbaiki cara type prompt tu. Guna sikit-sikit dulu. Cikgu tak perlu terus jadi pakar pada hari pertama. Yang paling penting, mula je dulu. Tapi ingat, ini adalah bahagian yang sangat-sangat penting. Tolong beri perhatian pada amaran ni. Walaupun AI ni sangat hebat dan banyak membantu, kita sebagai guru adalah penjaga gawang yang terakhir. Cikgu tetap kena semak semula setiap jawapan yang AI tu bagi. Sentiasa pastikan fakta tu tepat dan bukan AI tu memandai-mandai mereka cerita. Dan semestinya, pastikan kita guna AI secara beretika dan ajar anak murid kita buat benda yang sama. Kesimpulannya, pensijilan Gemini ni datang tepat pada masanya untuk bantu guru guna AI dengan yakin. Pengajaran utamanya kat sini, dengan AI di ujung jari, cikgu ada kuasa untuk transformasikan PDP supaya jadi lebih kreatif, lebih ngam dengan jiwa pelajar sekarang dan memang selari dengan arus pendidikan moden yang bergerak sangat laju ni. Dan untuk siri penerangan kita yang akan datang, jangan ke mana-mana sebab kita akan kaji lebih mendalam. Kita akan tunjuk langkah demi langkah cara daftar pensijilan ni. Kita akan kongsikan tips lulus dan yang paling menarik, kita akan dengar pengalaman sebenar menggunakan Gemini dalam bilik darjah. Cikgu mesti tak nak terlepas siri seterusnya. Jadi, soalan terakhir saya untuk cikgu-cikgu fikirkan hari ini. Adakah anda dah bersedia untuk daftar sekarang dan transformasikan kelas anda sepenuhnya dengan kuasa AI? Peluang dah terhidang depan mata, platform Delima pun dah sediakan kemudahannya. Sekarang terpulang pada cikgu untuk ambil langkah pertama yang luar biasa ni. Terus bereksperimen dan kita jumpa dalam siri seterusnya.